Okey. Ni pintu masuk, antara pintu masuk Sukajadi dalam maze ni. Okay. Okey. Kenapa awak okey? Awak takkan sesat. I know, I'm happy dah. Awak ikut saya saja. Kita akan berbincang kat dalam. Dan kita akan check barang-barang yang dua-dua bawa. Okay, let's talk about Daffy. Okay. Mohon Pak. Rasanya Daffy boleh buat ni? Tak? Boleh, of course. Seriously? Yeah, why not? Asal dia bos je? Tak. Cakaplah lagi, diam je. Apa awak rasa pasal maze ni sekarang? Dah sempit. Sempit? Saya jalan belakang lah. Sempit? Boleh, muat. Ni kawasan perumahan ke? Kawasan perumahan. Pernah datang ke sini? Tak. Pernah tengok kawasan-kawasan macam ni dalam cerita filem-filem Indonesia? Ada? Best tak? Best? Sekarang ni, dia akan diberi gambar. So, dia kena cari gambar tu. Gambar rumah dia akan pergi. Okay? Saya kenalkan awak. Ini kawasan Sukajadi. Mohon Pak. Dekat sini ada 3 makam. 3 makam betul Pak? 3 makam. Okey, kita akan lepas makam pertama, makam kedua, tapi tak sampai makam ketiga. Okey. So jalan dia simple je sebenarnya. Semua jalan dia actually square. Kalau awak tengok belakang, boleh masuk ikut situ juga. Tapi kita masuk ikut sini lah, best. More complicated. Complicated sikit. Mana dia cari tempat tentu? I suka sebab bersih. Cantik, yes. Sebab different. Kita tak ada tempat macam kat KL kan. Cantik, saya rasa cantik. Bersih. Di sebelah kiri ni makam pertama. Turun semua. Tapi kita akan ke makam kedua. Wah, rojak. Okey bro, Romeo tak terputus, kita orang tengah shoot. Okey, bagi kita orang time jap boleh? Bising sial, aku nak shoot pun bising-bising. Kiri. Kita dah sampai ke location dia, tak tahu. Macam mana awak tahu jalan ni? Saya tunjuk sini. Tunjuk sini. Okey, silakan. Terus. Hello. Terus lagi. Op! Kita dah sampai. Alright. Silakan. Okay, ni tempat dia. Tempat ni actually a place untuk video game. Tengok dalam. Punten Pak. Video game. Oh, Mau ada buka? Cyber Cafe. Ya, bisa. Nak ambil shot sikit je. Tengok, video game boleh masuk sikit. Kalau awak nak pakai internet, sekarang awak boleh pakai internet. Nak pakai internet tak? Nak pakai? Tak apalah, kita stay kat sini, okey? Kasih. Okay, this is where we'll stay. Okay, sebelum tu, saya nak bagi pakai baju dulu Persib Bandung. Okay, kita sarung je baju ni. Okay. Kita terus pakai je. Okay, clue betul Clue betul. Ya, elastik kan? Clue betul? Okay, are you ready untuk Daffy? Dia ada 10 minit untuk cari kawasan ni. Okay, masa akan bermula. Are you ready? Hello? Buka apa lagi? Buka apa lagi bro? Kita nak mula bonus round 5,000 ni. Okay, stand by. Aku countdown in 5. No, aku bagi cue kau dengar. Romeo? Boleh masuk in 5? Aku count down from 5. Are you ready? Rendah sikit. Ya. Kuat ke? Sikit je, S. Tutup telinga aku. Okay, countdown from 5, 4, 3, 2, 1. Time start. Horn. Okay. Pekak. Okay, saya tinggalkan horn di sini untuk tengok masa ni tamat. Dia dengar ke tu? Tak, sana pun ada horn. Tak apa. Kita tinggal. Walkie, hari tu pakai walkie. Bruce Lee tau untuk korang punya side. Slow down lah kat sini Okay. 25 saat sudah berlalu. You rasa macam mana? Dia jumpa ke tak? Jumpa. Oh, laju jawab dia. Confident. Kita pakai Confident baju dia. Persib Bandung ni. Persib. Tapi tak ori. Kenapa tak belikan yang ori?
Mahal lah duit. Ini je yang mampu bagi free. Okay, kita nak tanya perasaan awak tadi macam mana? Tell us, apa perasaan tak dapat masuk bonus round? Daffy dapat masuk. I tak kisah. But I'm glad that I managed to complete all the tasks. You did very well. Thank you. Yes. Tak sangka juga. Tak sangka. Okay, cerita pengalaman tadi, apa rasa? Okay, Pendek je, I rasa lost bila dapat second task tu je. Sebab I memang clueless. But Alhamdulillah I manage. Okay. Time check with Romeo. Masih tak dapat. Tadi dapat, tak dapat. Sebentar lagi kita akan selongkar barang. Kita nak tengok awak bawa barang apa. Kenapa? Ha? Yelah, nak tengoklah preparation apa. Ada yang bawa GPS, ada yang bawa ni. Oh. Jalan yang betul. Yes. Jalan yang betul. Artinya kalau jalan yang betul, kita check barang sekarang ya. Okey, ni barang siapa ni? Itu dah Ni awak punya. fine. Okey. Okey, masa 2 minit 30 saat sudah berlalu. Kita tengok barang awak ada apa. Spot check. Specs. Untuk kepastian. Jam. Lip gloss. Bukan. Apa tu? Poison. Clip rambut. Okay, berita diterima. Dia baru sampai makan pertama. Dah cross. Okay, good. Time check 3 minutes. For 3 seconds to 3 minutes. Barang awak yang seterusnya. Boleh buka tak? Boleh, please. Bag dalam bag. Bag dalam bag. Buka tengok. Tak ada apa dah. Bag dalam bag. Ni apa ni? Pepper spray. Oh, that's my hand sanitizer. Hand sanitizer. Sikit saya rasa tangan saya kotor lah. Business I. Ha? Support promote. Business you. Oh, macam mana? Okay. Dalam ada apa? Buka sendiri. My makeup kit. Makeup kit. Ni boleh sapu muka. Tak boleh, jangan. Okay. Pimples. My handkerchief. Handkerchief. CD Agnes Monica. Dekat. Kiki. Wallet. Asyik. Okay, tak ada apa sangat lah. Tak ada kunci, apa. Kunci untuk apa ni? Ya, ini untuk I punya bag. Bag. Okay. Dah. Daffy dah dekat dah. Ha? Ini handphone dia. Handphone mana handphone sebelum saya lupa. Handphone. Ini yang paling penting. Okay, tak apa tutup. Okay lah, awak tak bawa barang-barang yang logik lah. Sebab ada setengah artis yang sampai bawa baju hujan. Bawa apa ni yang kalau patah tangan tu. Bawa apa hairspray. Ada. Tak tipu. Serious. Okay, sebelum kita check barang Daffy. Time 4 minit 23 saat. Okay. Okay. Barang Daffy, buka belakang dulu. Kau cakap nak buat sesat ni, mesti ada ni, babe. Bro, nak buat sesat ni kena ada ni, bro. Lihat, udah prepare. Dah prepare. Okay, next one, Daffy. Daffy. Tiket. Wallet. Dia pun ada ni. Hand sanitizer juga. Daffy! You won 5,000, Daffy! Masa dia, pegang jap. 5 minit 10 saat. 5 minit 10 saat.